Annyeonghaseyo, Shona, Fatimida, Fatimida, annyeong. Okay guys, so hari ni Fatih dengan Aiman nak cari barang baby dekat baby shop. Kita dekat Sunway Pyramid. Saya dengar adik ipar saya. Dah sampai. Cuba teka. Cuba teka, yang ni ke? Yang okay. Ya, ini lah. Tak payahlah, daddy. Kita ke guys. So, jomlah kita cari baju. Annyeong. Camik ni satu. Macam Pilih. Ni satu. Aunty dia pilih. Kalau aunty dia kan, aunty dia Isya Elim, kat sini ada tulis 3 sampai 6 bulan. So jangan confuse kat situ. Okay aunty? A few moments later. kamu ni semua nak warna pink apa benda? Masa nak warna pink lah. Ada warna lain dah. Tapi semua baju ni warna pink. Yang tu cakap pakai baju sama ke? Anak kau pakai baju sama ke? Anak girl kan? Girl tak semestinya pink semua. Ni 3 sampai 6. Boleh. Ya. Kasih nak ke? Ni satu. Botol susu saya dah beli. Cuma saya beli satu je. Saya beli yang ni saiz ni. Yang ini saiz ni. Kita nak cari yang kapas yang boleh gosok lidah dia tu. Tapi tak ada kat sini. Ni. Dah ada. So kita ambil yang ni. Untuk aunty dia. Ni untuk ambil satu gosok lidah dia. Kalau kamu jagalah nanti kan. Kokok mak dia nak pergi dating, kamu jagalah kan. Dia tak boleh kena biasa putih tu. Yelah ambil lah. Memang bedal. Sebab tu tanya orang. Kamu jaga anak pun tak pernah lagi. Saya tahu. Anak siapa kamu jaga? Tahu lah. Dia tok. Entok. Aduh lah. Ni yang ini bendung. Kain Bendung. Kain apa tu? Badung. Bendung. Bendung. Sekejap. Sakitlah kaki. Biasalah orang mengandung kan ni. Kita tak isyah. Go. Okay guys. Kita nak bayar baju banyak macam mana ni sah. Ya Allah. Ni tak tahu So ni nanti kebakar rumah pun ada lagi. Nanti kita kena lipat susun baju macam mana. Berapa banyak kita perlukan. Apakah harga agak-agaknya? Takut. Dia belanja ke? Berdurian sumpah. Berdurian. Tutup mulut. Kau jangan cakap berdurian. Biasalah anak first kan. Nanti anak kedua, anak perempuan kau pakai je baju kakak kau. Bombastic silence. Anak kedua. Anak kedua sayang. Kalau Isya ada anak nanti, ambil dia baju macam. Dia nak letak yang baru. Serik. Ambil je baju. Kau tengok baju ni murah kan? Mahal tau. Alamak. Saya tulis ke. Sini. Sini. Apa dia ikut orang? Dia ikut baju lah. Dia ikut baju lah. Oh my god. Berapa? Berapa agak-agak habis? 4.5. Syah berapa agak-agak habis? 3.5. Saya rasa 3.5. Tengok tu berapa banyak lagi. saya rasa dalam 500. Baby berapa? 300. 4.5. 4, 3, 5 Tengok mana lagi. Dah tiga dah Syah. Lebih bertiga Syah. Tapi rasa macam 6. 6 pula. Tukar mana boleh. 4 je lah. Biasa 6. 6 lah. Ramai cakap jangan cakap ambil baju banyak sangat sebab nanti ada orang bagi. Mungkin kita tak nak. Ni sebab kita nak baju pada tangan kita yang pilih kan. Sebab setengah orang tak pandai pilih baju anak kita. Tak kita bersyukur pula kan. Astagfirullah. Tak rasa terima kasih lah yang bagi-baju. 12 seconds later. 1,000 aku rasa. Tak sampai. Tak sampai. 8 ke? Kau ni kejap-kejap tukar 6 ke 8. Dah 6. Tak apa, baju anak Mami beli mahal. Sangkut Mami? Of course. 1,000 tak? Ada. 900. Jangan tunjuk emak tu. Risau. Ayah, pegang.
Ni ajar anak ke anak baru kan dah macam gini. Kalau anak lagi Kat rumah tak tengok lagi. kat rumah tak tengok lagi kan. Rumah memang banyak gila. So kita akan pergi cari tempat lain pula. Kita jalan-jalan lah. Ini bukan shopping baby je. Kita bawa Isha pergi jalan-jalan. Sebab Isha bosan rumah kan. Jom bawa pergi jalan-jalan. Jom. Let's go. Sebab sampai tak ada yang best mana pun. So jomlah kita cari tempat yang best-best. Okay guys, so sekarang ni kita orang dekat Paradigm Mall. Kita nak pergi makan sekian. Tapi bapak ni tak makan. Ini maksu je makan. Kalau boleh tak boleh. Kenapa kena muak? Kan? Sebab benda tu sedap. Sedap. Kau adik-beradik dia dah aku lempang-pang ke dia tu. Ya. So saya nak pergi makan sekia dengan adik ipar saya dan juga suami saya. Tapi dia tak nak makan, tapi dia kena makan juga. Kalau tak dia lapar. So jom kita pergi makan-makan. Okay guys, kita dah sampai sekia. Dekat sini kalau nak makan sekia tak nak beratur kalau dekat sini. Memang tak akan beratur, you see. Tak beratur ke tak? Tak ada orang. Nampak? Kejap tu masuk. Tak ada beratur ya. Tak ada beratur. But ini rahsia antara kita dua je, okay? Kita jangan ramai-ramai, okay? Guys, so inilah saya punya kimochi and sukiyaki. Nak makan sukiya. Tak nampak lah guys. Muka saya. Tengok sini. Mana lagi anak aku pisau dia. Favorite saya Kau makan ayam? tofu cheese, pak choy. Enoki. So kita orang dah siap makan. Dah tengah bayar. Mau ya? Amsyah. Kok Amsyah? Kok Amsyah? Weh Amsyah lambai siut. Amsyah sejak bila kau kerja sini Amsyah? Ha? Kau part time sini Bukan part time kat bapak kau? Dia senyum weh, dia senyum. Weh, senyum siut. Cepat ayang, lambat ya? Bayar pun lama lah katanya. Selepas ni kita nak pergi tengok wayang. So itu sajalah untuk konten hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Kita jumpa pada next content. Bye bye. Assalamualaikum.